Langkah teguh menapak derita, peluh menitis tiada berkira. Dambakan senyum anak tercinta, kau korban rasa, kau redah luka. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang mengurniakan hamba sekalian akan daya bicara serta fikiran yang tajam. Adapun hamba ini bernama Irfan Syahiran bin Jeffrey, seorang penuntut dalam bidang Bahasa Melayu di Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis. Saya merupakan pelajar PPISMP ambilan Ogos tahun 2024. Bernaung di bawah bimbingan pensyarah yang budiman Puan Nuraini binti Abdul Latif, hamba telah menelaah ilmu dalam lapang kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Bagi kod pembelajaran BMMB 1104, satu cabang ilmuan yang membicarakan tentang jati diri bangsa dan warisan pusaka yang tiada tandingannya. Demi menyingkap tabir kefahaman dan menyemai benih ilmu, dipersilakan tuan hamba sekalian menonton persembahan ini. Usah dipandang sepi kerana tiap bait kata yang diungkap membawa kepada hikmah dan tiap patah bicara yang ditutur mengandungi pelbagai makna. Maka hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyelami karya bangsa yang agung ini. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak rubat jiwa. Kritikan sastera menyulam insan, mengungkap ayahanda sepenuh rasa. Burung terbang di langit yang lapang, menyambut fajar penuh irama. Hayatilah kisah karya terbilang, novel ayahanda menusuk jiwa. Hari ini saya akan membawa anda menyelami ulasan yang mendalam tentang novel yang bertajuk Ayahanda, karya Azizi Haji Abdullah. Karya ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 dan kemudiannya diterbitkan semula oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2016. Ini telah menyaksikan kejayaan yang sangat membanggakan bagi karya Azizi Haji Abdullah yang pernah menerima Sea Right Award pada tahun 1986 dan meneruskan mencipta karya-karya kreatif beliau. Seorang ayah, bicaranya jarang namun langkahnya penuh erti. Dalam diamnya ada terselit kasih sayang. Namun seringkali insan bergelar anak ini hanya melihat dengan mata tetapi bukan menilai dengan jiwa. Bukankah begitu hakikat seorang manusia? Selagi ada di depan mata, tidak dihargai, tatkala pergi barulah dicari. Maka sebelum semuanya terlambat, mari kita selami sebuah kisah yang mengungkap tabir hati seorang ayah, yakni Ayahanda, nukilan Azizi Haji Abdullah. Novel Ayahanda menceritakan kisah yang diutarakan oleh seorang penulis yang menyebut dirinya sebagai aku. Di sebuah desa yang damai di negeri Kedah, penulis menggambarkan watak seorang ayah yang sering menunjukkan sikap tegas terhadap anak bongsunya. Bagi sang anak, keinginannya untuk memahami isi hati ayah justru membuat hubungan mereka terasa semakin renggang. Sikap keras ayah itu kerap membuat penulis merasa geram kerana sang ayah tidak mahu ditegur dan menolak menerima nasihat dari anak-anaknya. Meskipun begitu, terdapat alasan di sebalik perbuatannya. Pada dasarnya, ayah tersebut yang sangat bertanggungjawab, kaya akan ilmu dan kasih sayang, serta rela berkorban apa saja demi kebahagiaan dan senyuman anaknya. Dia pun selalu mendoakan keberkahan bagi kehidupan mereka, meskipun tidak selalu meluahkan rasa sayangnya secara terbuka. Baginya, perbuatan itu sudah cukup dengan harapan bahawa anak-anaknya akan mengerti. Dan pada akhirnya, luahan ayah menyatakan bahawa seorang bapa seharusnya mampu untuk memahami perasaan anak-anaknya.
Namun sayangnya, anak-anaknya tidak mampu menangkap isi hati ayahnya. Indah tersusun bahasa berbunga, menyentuh sanubari di dada. Ayahanda setia teguh menjaga adat dan ilmu warisan pusaka. Keunggulan novel Ayahanda, sebuah kritikan sanjungan, sebuah karya yang merupakan seni dan pemikiran yang mendalam. Dengan menggunakan gaya bahasa yang indah, pengarang tidak hanya menyampaikan cerita tetapi turut mengangkat isu sosial, membina watak yang kompleks. Dia juga mengekalkan tema yang kekal relevan sepanjang zaman. Oleh itu, kritikan sanjungan ini akan menyoroti beberapa aspek utama yang menjadikan novel ini sebuah karya yang bernilai tinggi. Yang pertama, keindahan gaya bahasa yang halus dan bermakna. Salah satu kekuatan utama novel ini terletak pada penggunaan bahasa yang berseni dan juga kaya dengan makna. Pengarang bijak mengolah ayat-ayatnya dengan susunan kata yang indah, menggunakan unsur puitis dan perlambangan untuk menyampaikan mesej secara halus tetapi mendalam. Contohnya, monolog dalaman watak aku dan juga perasaan ayahnya diterjemahkan lebih kepada perbuatan berbanding kata-kata, memperlihatkan kehalusan teknik naratif yang digunakan. Jika dibandingkan dengan karya-karya lain yang lebih berterus terang dalam penyampaian emosi, novel ini lebih teguh, membiarkan pembaca merenung dan juga memahami sendiri maksud yang tersirat. Pendekatan ini menjadikan Ayahanda sebuah karya yang bukan sahaja indah dari segi bahasa, tetapi juga bijak dalam membangunkan makna dalam penulisannya. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, yang kedua, gambaran realiti sosial yang mendalam novel ini bukan sekadar mengisahkan perjalanan hidup seorang ayah dan anak, tetapi juga mencerminkan realiti masyarakat dengan ketelitian dan juga kejujuran yang tinggi. Sebagai contoh, konflik di antara watak ayah dan juga masyarakat kampung yang semakin berubah memperlihatkan pertembungan di antara tradisi dan juga pembaharuan dalam institusi keagamaan. Jika hendak dibandingkan dengan novel lain yang lebih berat sebelah dalam mengangkat sesuatu isu, Ayahanda bersifat lebih seimbang, membiarkan pembacanya menilai sendiri dilema yang dihadapi oleh watak-wataknya. Keteguhan realistik yang ditampilkan bukan sahaja menjadikan novel ini dekat dengan kehidupan sebenar, tetapi juga membuatkan pembaca lebih memahami realiti perubahan dalam masyarakat. Hadirin sekalian, yang ketiga adalah watak yang syarat dengan nilai kemanusiaan. Keistimewaan lain dalam novel ini adalah watak-wataknya yang tidak digambarkan secara hitam putih tetapi penuh dengan lapisan emosi yang mencerminkan sifat manusia yang sebenar. Misalnya, watak bapa bukan hanya sekadar seorang imam yang tegas, tetapi juga seorang ayah yang sedang menghadapi perubahan zaman dan kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat. Berbeza dengan watak-watak dalam sesetengah karya sastra lain yang mungkin lebih stereotip, watak dalam Ayahanda lebih kompleks dan berkembang sepanjang cerita. Mereka bukan sekadar watak-watak dalam cerita, tetapi hidup dalam realiti yang boleh dirasai oleh pembaca. Saudara-saudari sekalian, yang keempat adalah struktur penceritaan yang kemas dan juga teratur. Walaupun novel ini mempunyai tempo yang perlahan, ia tetap tersusun dengan baik dan tidak berlebihan dalam penyampaian ceritanya. Sebagai contoh, dalam pertentangan antara bapa dan juga anak-anaknya tidak dipaparkan secara dramatik, tetapi berkembang secara organik melalui perbualan dan juga tindakan yang tampak biasa, tapi sebenarnya syarat dengan makna. Jika hendak dibandingkan dengan karya-karya lain yang lebih menonjolkan konflik dan dramatik, novel ini lebih sederhana tetapi berkesan dalam membina emosi dan juga hubungan di antara watak. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan pengarang dalam mengawal naratif agar tetap fokus kepada tema dan tidak melarat. Hadirin sekalian, seterusnya saya akan menyingkap kritikan sanjungan
iaitu tema yang kekal relevan sepanjang zaman. Novel ini mungkin ditulis dalam latar masa tertentu, tetapi isu yang diketengahkan relevan dan bermakna sehingga hari ini. Sebagai contoh, konflik antara nilai lama dan juga baharu, iaitu hubungan ayah dan anaknya serta peranan agama dalam masyarakat merupakan persoalan yang terus menjadi perbincangan dalam kehidupan moden pada hari ini. Jika dibandingkan dengan novel yang hanya sesuai dengan satu zaman tertentu, Ayahanda berjaya melangkaui batas masa yang kekal signifikan kepada generasi pembaca yang berbeza. Ini membuktikan kebijaksanaan pengarang dalam memilih tema yang bersifat universal dan juga direnungkan oleh semua lapisan masyarakat. Novel Ayahanda adalah cerminan jiwa manusia yang dipersembahkan dengan ketulusan dan juga seni yang tinggi. Novel ini bukan hanya dibaca tetapi untuk direnungkan, menjadikannya sebuah karya yang mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada para pembaca. Namun kilaunya berseri rupa adalah jua retak di dada. Madah disusun lembut tegurnya agar yang pudar terang sentiasa. Walaupun novel Ayahanda memiliki banyak keunggulan yang menjadikan sebuah karya sastera yang bernilai, masih terdapat beberapa aspek yang masih boleh diperbaiki untuk menjadikan jalan cerita lebih berkesan dan mendalam. Teguran ini bukanlah untuk merendahkan karya, tetapi untuk menilai kelemahan yang mungkin boleh diperhalusi dalam penceritaan ini. Yang pertama adalah latar masa yang kurang jelas. Salah satu kelemahan novel ini adalah kekaburan dalam latar masa yang menyebabkan pembaca sukar untuk menentukan jangka waktu sebenar konflik dan juga perubahan dalam hubungan antara watak. Sebagai contoh, tidak jelas dalam beberapa pertentangan antara watak bapa dan juga masyarakat kampung yang berlaku, ataupun tempoh hubungan dingin antara bapa dan juga anak-anaknya sebelum watak aku mula memahami ayahnya. Jika dibandingkan dengan novel yang lebih jelas dalam penandaan masa, penggunaan latar musim, perubahan usia dan watak ataupun rujukan kepada peristiwa besar boleh membantu pembaca untuk memahami perkembangan cerita yang lebih baik. Dengan cara ini, pembaca dapat mengikuti perjalanan watak secara lebih terperinci, secara lebih mendalam dan juga merasai impak dan dampak emosi yang lebih berkesan. Hadirin hadirat sekalian, yang kedua mengenai kekurangan kepelbagaian perspektif. Novel ini banyak berpusat kepada satu sudut pandangan sahaja, iaitu watak aku, yang menjadikan pembaca lebih cenderung melihat konflik daripada kacamata seorang anak yang bergelar aku. Dan juga para pembaca tidak mendalami secara mendalam tentang watak-watak lain. Sebagai contoh, watak bapa yang menjadi watak utama tidak banyak diberikan ruang untuk mengungkapkan pemikirannya sendiri. Pembaca hanya memahami dirinya melalui tafsiran watak aku yang mungkin tidak sepenuhnya tepat dan adil. Jika dibandingkan dengan sudut pandangan yang berbeza, memasukkan naratif daripada Halimah, Hajah Nuriah ataupun Ustaz Hamidi dapat memberi gambaran yang lebih seimbang akan konflik yang telah berlaku. Ini akan menjadikan novel yang berlapis dan mencerminkan realiti dalam yang lebih kompleks. Saudara-saudari sekalian, yang ketiga mengenai watak sampingan yang kurang dikembangkan. Beberapa watak sampingan dalam novel ini mempunyai potensi untuk memperkayakan cerita, tetapi peranan mereka tidak dikembangkan dengan secara mendalam. Sebagai contoh, watak Halimah yang merupakan anak sulung banyak berkorban untuk menjaga ibu bapa mereka hanya digambarkan dalam peranan itu tanpa diberikan perkembangan watak yang lebih kompleks. Perasaannya, dilemanya yang dihadapi serta pemikiran mengenai konflik keluarga yang tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Hadirin sekalian, begitu juga dengan watak Mak Diah dan juga Ustaz Hamidi yang boleh diberikan lebih banyak latar belakang ataupun motivasi yang lebih jelas. Novel ini akan menjadi lebih seimbang sekiranya watak-watak lain turut diberi perhatian dan ruang untuk berkembang. Ini akan menjadikan cerita lebih dinamik dan juga menarik. Seterusnya, dari aspek kurangnya elemen kejutan atau klimaks yang kuat,
Novel ini bergerak dalam aliran yang agak mendatar dan kurang memberikan unsur kejutan ataupun klimaks yang benar-benar menggugah emosi pembaca. Sebagai contoh, pertembungan antara watak bapa dan juga Ustaz Hamidi berlaku secara perlahan dan lebih kepada rasa tidak puas hati tanpa adegan konfrontasi yang benar meninggalkan kesan yang mendalam. Konflik keluarga juga berkembang dengan perlahan tanpa titik perubahan yang ketara. Jika hendak dibandingkan dengan novel-novel yang mempunyai kemuncak konflik yang lebih dramatik, novel ini boleh diperbaiki dengan memasukkan satu peristiwa besar yang benar menggubah perspektif watak utama ataupun menggoncangkan perasaan pembaca. Hal ini menjadikan novel ini lebih menarik dan juga memberi kesan emosi yang lebih mendalam yang lebih bermakna kepada para pembaca. Yang kelima adalah daripada aspek penamat yang kurang memberi kepuasan. Walaupun novel ini diakhiri dengan watak aku yang semakin memahami nilai ayahnya, resolusi yang diberikan terasa kurang jelas dan tidak cukup memberi kepuasan kepada pembaca. Sebagai contoh, hubungan antara watak bapa dan juga anak-anaknya masih terasa renggang di penghujung cerita ini dan tidak banyak perubahan yang ketara berlaku kepada masyarakat kampung yang menolak ajaran watak bapa di dalam novel ini. Ini menyebabkan pembaca tertanya-tanya tentang kesan sebenar perjalanan emosi yang dilalui oleh watak-watak utama dalam kisah ini. Jika hendak dibandingkan dengan novel yang lain, karya sastra yang lain yang memberikan penutup yang lebih jelas, novel ini boleh diperbaiki dengan menampilkan sedikit perkembangan dalam sikap masyarakat terhadap watak bapa ataupun perubahan yang lebih ketara dalam hubungan ayah dan anak-anaknya. Dengan memberikan kesan sampingan dan memberikan kesimpulan yang lebih jelas, pembaca akan lebih berpuas hati dengan perjalanan cerita yang mereka lalui. Novel Ayahanda tetap sebuah karya yang mempunyai banyak nilai dan keistimewaan. Tetapi terdapat beberapa aspek yang kita boleh perbaiki, yang penulis boleh perbaiki dan perhalusi untuk menjadikannya lebih kuat daripada segi penceritaan. Dengan penandaan masa yang lebih jelas, kepelbagaian perspektif, pengembangan watak sampingan, penyusunan klimaks yang lebih dramatik dan juga penamat yang lebih memuaskan, novel ini mampu dan berpotensi untuk menjadikan sebuah karya yang lebih bermakna dan berkesan dan memberikan kesan yang lebih mendalam dan dramatik kepada para pembaca. Jika dibandingkan dengan novel yang lebih konvensional dalam penyusunan cerita, Ayahanda tetap mempunyai keunikan yang tersendiri, tetapi dengan sedikit penambahbaikan, ia boleh menjadi lebih kukuh sebagai sebuah karya sastra yang bukan sahaja menyentuh hati tetapi juga menggugah pemikiran pembaca. Elok rentetan nukilan tercipta, sudut berbeza mencambah makna. Yang lemah diperelok wajahnya, unsur nan kelam sinar tercipta. Seterusnya hadirin hadirat sekalian adalah bagi aspek kritikan saranan. 5 cadangan penambahbaikan saudara dan saudari sekalian. Bayangkan sebuah novel yang bukan sahaja menyentuh emosi tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam terhadap jiwa pembaca. Novel yang mampu membuat kita merenung semula kehidupan, menghargai jasa ibu bapa kita dan memahami pergolakan jiwa dalam hubungan kekeluargaan. Ayahanda, sebuah karya yang membawa tema besar tentang kasih sayang, pengorbanan dan juga pertembungan nilai dalam keluarga. Mempunyai potensi untuk menjadi lebih kukuh dan juga meninggalkan impak dan dampak yang lebih mendalam kepada pembaca. Namun, seperti mana karya sastra, pasti ada ruang untuk penambahbaikan. Seterusnya, saya ingin berkongsi 5 kritikan saranan yang boleh meningkatkan kekuatan novel ini, menjadikan ia lebih menyentuh perasaan dan juga memberikan pengalaman pembacaan yang lebih bermakna. Kritikan saranan ini dibuat berdasarkan kritikan teguran yang saya jelaskan sebentar tadi. Yang pertama, bagi memperjelaskan latar masa melalui petunjuk kontekstual. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam sesuatu novel ialah kejelasan latar masanya. Latar masa yang kurang jelas boleh menyebabkan pembaca keliru tentang perkembangan cerita dan kesan sesuatu peristiwa terhadap watak-watak dalam novel.
Dalam novel Ayahanda, jika penulis memperkukuhkan latar masa dengan elemen-elemen seperti perubahan musim, sambutan perayaan atau kejadian-kejadian besar di dalam peristiwa tersebut, ini akan membantu masyarakat dan juga pembaca memahami persekitaran yang melatari kisah ini dengan lebih baik. Sebagai contoh, jika cerita ini berlaku dalam era tertentu, sebutan tentang sistem pendidikan agama yang sedang mengalami perubahan melalui generasi imam yang bergilir boleh memberikan konteks yang lebih jelas kepada pembaca. Sebagai pembaca, kita akan lebih mudah menghayati kisah ini jika kita dapat melihat perubahan zaman, latar masa yang berlaku. Mungkin pada suatu ketika, surau kampung penuh dengan jemaah, tetapi lama-kelamaan ia semakin sunyi kerana anak-anak muda berhijrah ke bandar. Dengan memberikan gambaran seperti ini, suasana di dalam novel akan lebih terasa hidup dan realistik. Saudara-saudari sekalian, yang kedua adalah dari aspek pelbagai sudut pandangan untuk keseimbangan naratif. Setiap kisah pasti mempunyai lebih daripada satu sisi. Dalam Ayahanda, naratifnya banyak tertumpu kepada watak aku yang menjadikan sudut pandangan watak-watak lain kurang menonjol. Sedangkan dalam dunia nyata, setiap individu mempunyai kisah dan perasaan mereka sendiri terhadap sesuatu isu. Untuk menjadikan novel ini lebih seimbang dan juga kaya dengan emosi, penulis boleh menyelitkan bab-bab yang memperlihatkan perspektif watak ayah, watak bapa dan juga Hajah Nuriyah isterinya. Mungkin melalui imbasan kembali, kita dapat memahami lebih mendalam apa yang dirasakan oleh watak bapa dalam kisah ini apabila melihat anak-anaknya semakin jauh dari nilai yang dia pegang begitu teguh. Begitu juga dengan Hajah Nuriyah, isteri bapa, seorang isteri yang melihat pergolakan antara suami dan anak-anaknya tetapi tidak dapat berbuat banyak. Bagaimana perasaannya? Adakah dia merasa tersepit di antara kasih sayang seorang suami dan juga anak-anak? Jika novel dapat memberikan lebih banyak ruang kepada suara mereka, konflik dalam novel ini akan menjadi lebih bermakna dan menyentuh hati. Hadirin sekalian, yang ketiga adalah aspek pengembangan watak sampingan bagi mengukuhkan tema kekeluargaan dalam sesebuah novel. Watak sampingan bukan sekadar pelengkap cerita tetapi juga berfungsi sebagai untuk memperkayakan tema yang ingin disampaikan dalam Ayahanda. Beberapa watak sampingan seperti Halimah, Ustaz Hamidi boleh diberikan lebih banyak ruang untuk berkembang. Sebagai contoh, Halimah bukan sahaja seorang anak perempuan tetapi juga seorang isteri dan seorang ibu. Bagaimana dia mengimbangi tanggungjawabnya kepada kedua orang tuanya, keluarga sendiri maupun ibu bapanya dan anak-anaknya. Jika ada lebih banyak adegan yang menunjukkan dilema batinnya, mungkin ketika dia berbual dengan anak-anaknya atau ketika dia termenung, akan lebih dapat memahami perasaannya. Begitu juga dengan Ustaz Hamidi. Sebagai seorang ilmuwan agama, dia mempunyai pandangannya yang tersendiri terhadap kepimpinan seorang imam dan juga perubahan dalam masyarakat. Jika dia diberikan peluang untuk berbicara dengan watak bapa tentang perubahan zaman dan cabaran umat Islam pada hari ini, pasti perbualan itu akan menjadi perdebatan yang menarik dan penuh makna. Hadirin sekalian, yang keempat adalah aspek meningkatkan ketegangan dan juga klimaks cerita. Setiap novel memerlukan detik-detik dramatik yang membuatkan pembaca tidak dapat berhenti daripada membaca. Dalam Ayahanda, elemen dramatik dan juga kejutan boleh ditingkatkan lagi supaya para pembaca lebih merasai perjalanan emosi watak-watak dalam novel. Yang kelima, dari aspek penamat yang lebih memuaskan. Dengan penugasan perubahan watak setiap kisah yang baik, memerlukan penutup yang meninggalkan kesan mendalam kepada pembaca. Dalam Ayahanda, pengakhiran boleh diperkukuhkan lagi dengan menunjukkan perubahan yang lebih jelas dalam hubungan antara watak aku dan juga bapanya. Dengan penamat seperti ini, pembaca akan merasai kesan perjalanan emosi watak aku daripada seorang anak yang meragui bapanya dengan seorang yang akhirnya memahami dan menghargai pengorbanan seorang ayah. Kesimpulannya, saudara dan saudari sekalian, kritikan saranan ini bukanlah bertujuan untuk mengubah keindahan asal Ayahanda, tetapi untuk memperkukuhkan mesej dan impaknya kepada pembaca. Hadirin sekalian, dengan memperjelaskan latar masa, memberikan lebih banyak sudut pandangan, mengembangkan watak sampingan,
meningkatkan ketegangan cerita dan memperkuatkan penamat novel, karya ini berpotensi untuk menjadi lebih kuat, lebih menyentuh perasaan dan lebih relevan kepada pembaca daripada pelbagai generasi. Semoga cadangan ini dapat membuka ruang perbincangan dan memberi inspirasi kepada kita semua untuk lebih menghargai sastra Melayu yang kaya dengan nilai dan juga makna. Syahdu maknanya luhur bahasa, namun retaknya perlu dijaga. Moga warisan kekal bernyawa, jadi pedoman sepanjang masa. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya adalah kritikan gaya penulisan yang saya ingin tambahkan. Penulisan dalam novel Ayahanda, karya Azizi Haji Abdullah, merupakan seorang penulis yang terkenal dengan gaya penulisan yang realistik, yang menggambarkan kehidupan masyarakat kita dengan jujur dan teliti. Dalam novel Ayahanda, beliau menggunakan bahasa yang bersahaja serta dialog yang hidup untuk menghidupkan watak dan juga latar cerita. Namun, terdapat penggunaan kata-kata yang boleh dikategorikan sebagai kurang sopan atau tidak bermoral dalam karya ini, yang boleh menimbulkan perbincangan tentang kesesuaiannya dalam kesusastraan Melayu. Salah satu aspek yang boleh dikritik adalah penggunaan bahasanya yang kasar ataupun kata-kata yang mungkin dianggap kurang sopan dalam kalangan pembaca tertentu. Walaupun tujuannya adalah untuk menggambarkan realiti kehidupan dan cara pertuturan masyarakat tertentu, namun penggunaan kata-kata sebegini tidak wajar dan boleh mencetuskan ketidakselesaan dalam kalangan pembaca yang lebih konversatif. Sebagai contoh, beberapa dialog dalam novel ini menampilkan ekspresi marah seperti celaka yang menggunakan kata-kata yang agak tajam dan kurang enak didengar. Selain itu, gaya penulisan Azizi yang cenderung kepada realistik kadang-kala menyebabkan gangguan bahasa yang terlalu terus terang sehingga menggambarkan konflik dalam keluarga dan emosi yang watak secara kurang sopan. Oleh itu, kritikan terhadap aspek ini bergantung kepada perspektif pembaca yang ada kalanya melihat sebagai keberanian dalam berkarya, manakala ada juga yang menganggapnya sebagai satu kekurangan dalam menjaga kehalusan berbahasa dalam sastra Melayu ini. Setiap naskah yang menjengah khalayak pasti menerima sentuhan kritikan. Kerana tanpa kritikan, sastra hanyalah catatan bisu tanpa makna. Kritikan itu bukan sekadar menegur, tetapi menajamkan makna dan juga memperkayakan hikmah yang terkandung di dalam sebuah karya. Maka, setelah kita meneliti novel Ayahanda dari kacamata kritikan, eloklah kita menyelami pula pengajaran yang terhimpun di dalamnya. Kerana pada akhirnya, sastra yang bukan sahaja sekadar indah dipuji, tetapi meninggalkan kesan dalam sanubari. Namun hadirin sekalian, sebuah karya yang baik tidak harus kebal daripada kritikan, kerana kritikanlah yang menjadikan ia lebih bernyawa. Sanjungan diberikan atas keupayaan novel itu sendiri dalam menyelami watak jiwa seorang ayah, mengangkat tema kekeluargaan dengan penuh ketulusan dan menghidangkan kisah yang dekat dengan realiti masyarakat. Namun seperti mana emas perlu ditempa agar lebih bersinar, begitu juga dengan sebuah karya sastra. Teguran dan saranan bukanlah untuk melemahkan, tetapi untuk memperkukuhkan. Seperti pahat tidak berbunyi jika tidak ditukul, sebuah karya tidak akan berkembang tanpa kritikan yang membina. Kritikan bukan untuk meruntuhkan hadirin sekalian, tetapi untuk membentuk dan memperindah, sebagaimana pahat yang hanya menghasilkan ukiran halus apabila diketuk dengan tukul. Tanpa teguran dan saranan, karya mungkin statik, terperangkap dalam kelemahan yang tidak disedari penulis. Kata Ayahanda, seorang bapa boleh memahami perasaan 12 orang anaknya. Tetapi amat malang 12 orang anaknya tidak mampu memahami perasaan seorang bapa. Begitulah hakikat yang digambarkan dalam novel Ayahanda ini, hadirin sekalian. Pengorbanan seorang ayah seringkali tidak disedari kerana ketika dia masih ada, kerana anak-anak lebih sibuk menilai daripada memahami. Novel ini merungkai dilema seorang bapa yang bergelut antara tanggungjawab, prinsip dan juga penerimaan anak-anaknya. Namun, apakah kasih seorang ayah hanya layak dihargai setelah dia telah berkorban tanpa dipedulikan? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.